InsyaAllah. Okey, saya dah rakam. Dan saya akan share slide untuk pagi ni. Saya harap semua boleh nampak saya punya slide Okey, untuk pagi ni adalah merupakan taklimat bagi mereka yang ambil diploma bagi yang dinamakan program pengiktirafan kemahiran dan kerjaya. Program ni kami yang reka dia punya nama Ni saya merupakan CEO bagi Ibn Hayyan Education Group Siang Berhad. Jadi untuk pengenalan program PPK ni atau program pengiktirafan kemahiran dan kerjaya ni adalah program bimbingan. Dia bukan tolong buatkan, kau buatkan dia ada cas lain. Ni adalah program bimbingan yang kami anjurkan bagi bantu pekerja dan atau usahawan yang ada pengalaman kerja dan berniaga sebelum daftar kepada Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia di peringkat diploma. Okey, kenapa kami buat program ni? Sebab ramai yang tak tahu walaupun dah dari 1996 program ni dah ada, tapi ramai yang tak tahu program ni wujud. Tu yang pertama kami buat. Sebab ramai yang bila saya tanya, almost 99% orang tak tahu program ni wujud. Kerajaan pun tak pernah wawarkan. Yang kedua, kalau ada yang pernah dengar ni program ni. Tapi mereka tak tahu macam mana nak mohon. Nak kepada siapa, cara nak mohon macam mana. Dia macam tu. Dan yang ketiga adalah, walaupun ada tahu kat mana nak mohon, ramai yang tak tahu macam mana nak bangunkan dokumen permohonan. Ramai yang tak tahu. Tanpa kami buat program ni adalah kerana mainly kerana ketiga-tiga faktor ni. Tak tahu program ni wujud, tak tahu program ni nak mohon dan tak tahu bagaimana nak bangunkan dokumen permohonan kepada kementerian. Pertamanya, untuk kefahaman semua, untuk lebih kefahaman, saya rasa dah biasa ke dengar Persilan Kemahiran Malaysia, maknanya SKM. SKM ni dia ada bermula pada tahap 1 sampailah advance diploma. Jadi, dia sebenarnya ada dua kaedah. Kalau budak baru yang tak ada pengalaman macam anak kita lepas SPM, biasanya dia akan belajar di pusat latihan kemahiran yang lepas PPT atau SPM. Tapi kita yang ada pengalaman kerja ke atau pengalaman niaga ke, kita boleh ikuti program pentaulihan pencapaian terdahulu ataupun ringkasnya dinamakan SKM PPT. Apa SKM PPT tu? Yang dalam program kami ni, yang kami gunakan dengan kaedah SKMPT, dia bermaksud kaedah mengiktiraf kemahiran, ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang individu dengan menganugerahkan Persijilan Kemahiran Malaysia. Ya, bukan kami yang keluarkan, yang dikeluarkan. Ini mesti faham. Yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Jadi program ni memang sijil ni memang dia apa kementerian yang keluarkan. Mana ada macam tuan-puan tengok ada logo rimau atau logo kerajaan di situ. Apakah konsep dia? Konsep dia mudah je. Ada pemohon, maknanya tuan-puan akan jadi pemohon. Ada pengalaman kerja atau berniaga, boleh dianugerahkan dengan diploma oleh kementerian. Apa ciri dia? Ni ciri dia. Ni yang pertama yang ramai pelik.
Sebab benda ni ramai yang tak tahu. Dia tak perlu hadir ke kelas latihan ataupun ujian. Tak ada kelas, tak ada pergi kelas sehari, tak ada exam, semua tak ada. Itu yang unik program ni. Dan program ni adalah untuk mereka yang mahir. Maksudnya pekerja atau peniaga yang mahir. Dan yang ketiga, kos dia sangat rendah. Kos dia sangat rendah. Masa pula lah lebih singkat. Dah lah tak ada kelas latihan, dah tak ada ujian. Masa untuk mohon pun lebih singkat. Dan paling penting, sijil ni diiktiraf dunia. Dia bukan Malaysia je. Kau dapat SKM sebab dia ni adalah logo kerajaan. Sijil ni boleh diiktiraf dunia. Maknanya kalau ada yang nak bekerja luar negara. Contohnya macam negara maju, macam Singapura, macam Germany, macam Australia. Semua pengalaman kami memang dia orang ni sebenarnya dia orang lebih kepada sijil kemahiran. Sijil yang MQA tu memang kadang-kadang tidak dipandang. Mereka lebih kepada kemahiran. Okey, untuk program kami ni, dia sebenarnya bila tuan-puan dah tahu kaedah ni, tuan-puan boleh berdaftar sendiri kalau nak berdaftar. Kalau katakan tak memula kami, boleh berdaftar terus kepada JPK. Dan bila dah daftar ni, dah daftar. Kalau dah daftar nanti masa yang diberi oleh JPK, bagi SKM 3 bulan dan untuk diploma adalah 6 bulan. Dia ada masa-masa tempoh penilaian dia. Dia ada penilaian ya. Masa tempoh untuk bangunkan dokumen. Bangunkan dokumen. Kalau tak melalui kami lah. Masa yang diberi oleh untuk buat dokumen. SKM 3 bulan dan diploma 6 bulan. Kalau lebih tempoh tu akan dikira gagal permohonan. Ni adalah kelebihan dia. Kelebihan dia mudah je. Yang mudah yang saya boleh terangkan, macam mana anak-anak kita ada CJ, ada diploma, ada degree. Itulah dia punya yang kita panggil sama dengan ni. Maknanya kita akan ada diploma, kita akan kalau kata ada yang sama degree ke, kan memang sama sebenarnya kelebihan dia. Boleh sambung nanti master PhD. Memang legal, memang kerajaan keluarkan. Memang boleh. Dan juga katakan bagi orang berniaga. Ada orang berniaga tanya saya. Kenapa pula saya bukan nak minta kerja. Saya bukan nak naik pangkat. Tapi kalau orang yang bekerja, orang yang berniaga. Biasanya mereka akan ada kita panggil CV lah. Apa profil syarikat. Dia akan menambah nilai kepada profil syarikat kita. Sebab kalau contohnya katakan kita CEO company. Tapi tiba-tiba kita punya kelulusan SPM. Kan memalukan. Jadi kalau kita ada diploma, ada degree kan. Kan lebih baik. Contohlah. Contohnya ada satu kilang yang dekat Gombak. Owner dia SPM je. Dia ada kilang besar. Ada kilang retort besar sampai ke luar negara. Tapi sebabkan dia ada SPM, dia opted untuk masuk program kita, dapat diploma, dan sekarang tengah buat degree, tengah buat advanced diploma. Untuk memudahkannya bila masuk puas syarikat, dia ada kelulusan yang tinggi. Itu maksud dia. Ini adalah contoh CJ. Ini CJ saya sendiri. Contoh CJ yang sekarang. Sekarang, kalau you all nampak dia akan bagi dalam sistem sebab sekarang zaman online paperless, jadi dia akan bagi dalam sistem kemudian kita akan print. Kalau tuan-puan tengok pertama sijil ni dikeluarkan, nampak tak, dikeluarkan oleh JPK, Kementerian Sumber Manusia, ada logo kerajaan. Sebab tu saya cakap luar negara pun dia terima sijil ni. Tak ada masalah. Kemudian yang kedua, dinyatakan khusus di dalam diploma dinyatakan khusus bahawa
diploma ni diberikan dengan kaedah PPT. Maksudnya kaedah PPT ni bagi saya lah, dia akan lebih tinggi nilai daripada orang yang belajar. Dia membuktikan bahawa tuan-puan ada pengalaman diiktiraf oleh kerajaan. Bukan kaling-kaling tu, iktiraf. Bukan belajar, dia iktiraf. Ni kalau ada pertanyaan boleh buka mic pasal saya tak boleh tengok chat sementara tengah present ni. Kalau ada pertanyaan boleh buka mic, boleh tanya dengan saya. InsyaAllah saya jawab. Sementara kalau nak tanya hujung pun boleh, tanya semasa saya present ni pun boleh. Dan yang ketiga, kalau tuan puan tengok sijil ni, pasal saya kena nyatakan sebab ada orang yang pernah kata saya scammer. Kalau kalau tuan puan tengok sijil diploma yang tuan puan ada ni akan ada nombor siri yang tertera. Nampak tak? Maknanya tak ada isu scam, memang legal, memang kerajaan keluarkan. Jadi ada siapa-siapa kalau contoh tuan-puan nak minta kerja, katakan dia, ni betul ke tak betul ni? Dia boleh call JPK, boleh semak, betul ke tak betul diploma yang dapat tu. Itulah maksud dia. Okey. Untuk tuan-tuan tahu, kalau Malaysia ni, dia lebih kepada MQA. Tapi sekarang, Alhamdulillah, kalau kita nampak bahawa diploma tu dia diiktiraf oleh MQA. Maknanya tak ada isu. Kalau kata ada yang tanya, ada MQA tak? Maknanya tak ada isu. Diploma tu diiktiraf oleh MQA. Kalau orang kerja kerajaan pun tak ada masalah. Sebab kalau tuan-puan tengok, mana dalam sistem Hermes memang ada. Tapi kalau kerja kerajaan, kena semak dengan HR kerajaan sebab ada HR yang dia celik bidang benda ni. Ada HR yang dia tak celik, dia tertanya-tanya. Betul ke tak? Tapi pengalaman kita, memang ada orang kerajaan yang dapat diploma, naik pangkat disebabkan sistem diploma yang kita dapat ni memang diiktiraf oleh kerajaan. Nampak tak? SA punya kan. Okey, syarat untuk SKMPPT ni. SKMPPT ni maknanya adalah program kami yang kami gunakan kaedah SKMPPT untuk fahamlah apa kaedah. Mungkin ada yang tanya apakah PPK, apakah SKMPPT. Maksudnya SKMPPT ni adalah program PPK, tapi program tu menggunakan kaedah SKMPPT. Jadi syarat SKMPPT tu, yang pertamanya, yang ni yang ramai pelik. Syarat dia hanya boleh membaca dan menulis. Kan? Dia tak perlu ada SPM. Maknanya orang tak sekolah. Katakan seorang tu tahfiz. Tapi dia pergi berniaga 10 tahun contohnya. Jadi dia pun sebenarnya boleh dapat diploma SKM ni. Pasal syarat dia hanya boleh membaca dan menulis. Kalau dia tak ada pembelajaran yang formal kan pun, ataupun ada yang tak lulus SPM ataupun yang lari sekolah, semua boleh, tak ada masalah. Yang kedua adalah dia mesti ada pengalaman. Tak kisah pengalaman tu sama ada dia berniaga ataupun dia bekerja bertahun-tahun. Kerja lompat-lompat pun tak ada masalah. Boleh digabungkan sekali pengalaman tu. Dan yang ketiga, ini yang paling penting yang saya akan explain nanti. Bila mohon persediaan SKMPPT ni, dia kena mula tahap yang paling rendah. Apa maksud tahap tu nanti saya akan terangkan. Dan dia mengikut bidang pengalaman. Bidang pengalaman tu maksudnya, kita tak boleh pilih. Kalau contoh, kita pengalaman kita katakan building maintenance, contohlah. Kita hanya boleh ambil bidang building maintenance saja. Kita tak boleh ambil bidang otomotif yang kita tak tahu sebab dia. Bila kita jumpa pegawai, akan interview kita, bila kita tak tahu, dia akan jadi masalah dan kita akan gagal.
Jadi dia hanya kenalah mengikut bidang pengalaman yang kita ada, yang kita pernah kerja atau berniaga. Di dalam ni juga penting dalam kalau ada yang bertanya bidang pengalaman tu ikut apa, sebenarnya ada lebih 2,000 bidang khusus yang boleh dimohon tapi ikut pengalaman. Ada lebih dua. Okey, saya cakap dia kena ikut pengalaman. Pengalaman tu kita akan matchingkan untuk tengok sama ada bidang tu ada ke tak ada. Contohlah, tuan tu kata saya pengalaman oil and gas. Contohnya dia pengalaman yang saya jumpa sebelum ni bomba oil and gas. Jadi bila saya simak-simak, oh rupanya ada. Jadi dia boleh mohon. Tapi kalau tak ada dalam 2,000 bidang khusus ni, saya tak boleh buat apa sebab dia adalah bidang kuasa JPK yang bangunkan modul. Ini adalah bidang-bidang. Ni saya just ambil beberapa bidang yang memang biasa kami buat. Saya akan terangkan sedikit tentang bidang-bidang yang memang biasa kami buat. Macam tuan-puan tengok ni, ada 9 bidang yang mengikut pengalaman masing-masing. Ini bidang pengurusannya. Ada diploma in entrepreneurship, ada financial planning, ada account management, ada sales and marketing. Yang diploma in community ni pun agak special sebab tak ada di luar. Orang yang terlibat dalam NGO, persatuan, pertubuhan dengan masyarakat, contoh ketua kampung ke apa ke, memang boleh ambil bidang ni. Ni bidang yang special yang saya tengok. Ada diploma pentadbiran. Saya mohon kalau boleh mohon silentkan takut mengganggu saat saya nanti. Ada bidang customer service, ada bidang atlet. Kalau ada contohnya pernah ada orang yang ada menguruskan atlet sama ada atlet you ke apa ke boleh. Ada juga bidang digital marketing. Ada industrial kan. Pun ada. Mohon silent, boleh tuan mohon silent tak? Takut mengganggu saya punya slide ni. Ada bidang ni bidang industrial instrumentation. Ni pun bila kita semak-semak rupanya ada. Dia ada juga bidang human resource, ada bidang computer system administration pun ada. Ni semua bidang ni dia semua bermula dengan SKM 3 dan terus di KM 4 ataupun diploma. Dia tak ada SKM 1 dan 2. Yang tak saya kenapa sebab Tuan memang tak Azizan, ada. Tuan Azizan, boleh Ya, tak ya. mute kan semua dulu. Can Jap, you jap. can you mute? Saya stop share jap. Terima kasih. Saya stop share kejap. Saya mutekan semua. Perasan kot. Okey, saya dah mute semua. Saya minta maaf. Okey, kita mulakan sambung yang tadi. Lepas tu ada bidang keagamaan. Sebab keagamaan ni juga special. Ramai yang tak tahu. Rupanya orang agama ni ada bidang dia diiktiraf oleh SKM. Contoh Contohnya macam pengurusan baru ni kami ada buat pengurusan. Ada orang yang mereka yang biasa menguruskan tahfiz pun ada. Yang mengajar tahfiz pun ada. Kan macam cikgu tahfiz pun boleh. Kalau dengar baru-baru ni ada TPM yang merupakan fungsi TVET Malaysia. Ada menyatakan ni. Dan mereka dah diiktiraf setara dengan diploma yang biasa. Ada juga yang Taranum. Ni kalau ada yang cikgu Taranum pun boleh. Ada juga bidang mutawif dan umrah yang biasa menjadi mutawif apa semua pun boleh. Dan ada bidang ruqyah. Ruqyah pun ada. Ni semua bidang keagamaan
Dan ini pula bidang yang saya panggil teknikal. Yang agak teknikal sikit. Macam mereka yang ada pengalaman di Taska, Tadika atau Pusat Jaraan. Ada bidang Diploma in Early Childhood. Tapi untuk ni dia memang akan nanti akan pecah tiga. Dia ada diploma in early childhood bagi yang di Taska, ada diploma in preschool untuk yang ada pengalaman tadika dan ada diploma pusat jaraan yang saya tahulah untuk ada pusat jaraan. Ada juga tambahan kalau katakan kalau ada yang jaga orang tua ke yang jaga orang OKU pun ada sebenarnya bidang dia masing-masing. Di SKM dia lebih khusus sebenarnya. Ikut bidang, the detail bidang masing-masing. Ada juga in massage management. Massage management ni contohnya dia akan pecah dua. Sama ada orang tu urutan bersalin ataupun urutan pelbagai pun boleh. Ada juga bidang in spa management. Spa ni dia akan terpecah dua sebenarnya. Dia ada yang khusus spa je, dia ada bidang yang macam facial apa semua. Tapi macam facial tu dia akan mula dengan tahap satu. Ada juga bidang in architecture and building. Ni yang ada pengalaman. Ni semua macam kontraktor. Ada pengalaman buat bangunan. Kan memang boleh mohon. Ni semua mula dengan SKM 3 dan terus ke diploma. Dan ada juga bidang teknikal yang macam welding, electrical, building maintenance. Yang ni bermula dengan SKM 2, SKM 2, SKM 3 dan terus diploma. SKM 1 tak ada. Dan yang terakhir adalah yang ini. Macam culinary, pastry, bakery, jahitan. Yang mana ada pengalaman menjahit pun boleh. Ada automotive. Ada oil and gas. Oil and gas ni dia sebenarnya setiap satu ada macam-macam. Kita tahu oil and gas dia. Tapi oil and gas ni dia lebih kepada beberapa bidang sebenarnya. Yang kadang kita pun tak tahu bidang tu ada. Ni contoh yang kami biasa buat. Tapi kalau sekiranya bidang-bidang yang saya sebut tadi tak ada, kita boleh semak di dalam daftar NOS dengan syarat you all bayar komitmen tu. Sebab kenapa kita minta bayar komitmen? Sebab ada yang minta kita semak-semakkan. Bila kita semak, kita dah pergi baca dokumen, dah beli, dah baca. Kemudian dia tak jadi mohon. Sebab modul yang saya tunjuk ni sebenarnya perlu dibeli dari kerajaan. Tu yang pertama. Yang kedua kita kena semak dalaman dia. Sebab nak semak tu memang payah sebenarnya. Lepas tu kami perlukan bayaran komitmen tu. Ni adalah tempoh masa. Yang ni saya kena terangkan sikit. Dia sekiranya tuan-puan nak mendaftar terus ke JPK boleh. JPK akan bagi tempoh. Saya akan terangkan nanti. Saya dah terang tadi sebenarnya. Dia kalau dulu boleh terus dia sekali SKM 3 dan 4 kan untuk SKM 3 dan SKM 4 diploma. Masa dia memang boleh terus 6 bulan. Sekarang JPK tetapkan mesti mohon satu-satu. Kita insya-Allah kita boleh bagi sedikit jaminan untuk lulus. Tapi jaminan tu terpulang kepada tuan puan sendiri dengan kuasa Allah Ta'ala. Kami akan bimbing sehingga 95% dokumen tuan puan siap. Tapi masa ni kalau menurut kami mungkin dah menjadi setahun setengah sebab sekarang kena mohon SKM dulu kan ikut tahap-tahap baru boleh mohon diploma. Dia macam tu. Dia bukan macam dulu. Dulu boleh mohon sekali disekalikan SKM 1, 2, 3 dengan diploma sekali. Jadi masa tu lebih singkat.
Tapi sekarang dia kena mohon satu-satu tahap. Dan penangan ni juga saya akan terangkan bahawa walaupun tuan-puan dah bertahun-tahun, katakan dah 10 tahun, kata ada pengalaman kerja keranda jadi bos kalau ataupun jadi bos. Tapi tetap tuan-puan kena bermula dengan SKM yang paling bawah, tak boleh lompat tu diploma. Itu adalah syarat kerajaan. Maknanya, walaupun kami promote diploma, kami akan bimbing tuan-puan untuk bermula buat dokumen SKM sampai diploma. Sebab syarat kerajaan tak boleh terus mohon diploma kalau tak ada SKM. Jadi tuan-puan kena mohon satu-satu. Macam tu cara dia. Tak apa, kalau tak faham nanti boleh tanya saya di hujung ataupun PM saya pun boleh. Inilah carta alih dia. Cara nak mohon. Dia hanya mohon hanya jumpa pegawai saja. Saya ulang balik. Dia tak ada exam. Dia tak ada kelas. Puan-puan buat dokumen dan jumpa dengan dua-dua pegawai ni. Tuan-puan sebagai calon akan jumpa pegawai yang dua orang ni yang dinamakan pegawai penilai PPT dan pegawai pengesal luaran PPT. Tu aja cara dia akan tengok dokumen, dia akan interview. Jadi bila dua-dua orang ni dah nilai dokumen tuan-puan, dia akan dikira dia sign satu borang tu, tuan-puan akan dikira lulus dan kemudian dia fikir akan keluarkan sijil. Mudah je sebenarnya. Dia mudah tapi tak semudah yang disangka. Dia ada proses dia. Apa yang dinilai? Pertama, bila SKM, tuan-puan akan dinilai fail portfolio. Kan? Fail tu, fail yang ada dalam dia kan kami akan bimbing macam nak letakkan maklumat peribadi tuan-puan serta dokumen bukti dan macam mana kaedah nak buat tu. Dia adalah portfolio. Tetapi kalau diploma pula nanti tuan-puan akan ada dua dokumen yang dinamakan portfolio dan juga LPKT ataupun kertas kerja. Macam nak buat portfolio, macam nak buat LPKT tu memang kami akan bimbing cara dia. Kami akan bimbing, kami akan bagi contoh, kami akan apa namanya semak semua insya-Allah. Daripada mana dua-dua dokumen tu yang kita akan ambil, dia daripada empat-empat ni, daripada pengalaman kita sama ada kerja dalam atau luar negara, kursus latihan yang kita pernah hadiri, pengalaman hidup. Maknanya untuk mohon SKM ni, kan, dia kita punya pengalaman hidup. Contohlah, kita ada contoh, kita minta bidang masakan. Contohnya, kita ada masak kat masjid ke, masak untuk orang ramai. Contoh orang pasal ni, kita ada buat masak percuma untuk orang More. Contohnya, semua boleh. Pengalaman hidup pun boleh. Hobi atau kerja sukarela. Dan paling penting, yang terakhir kalau kita ada pencapaian atau penyertaan. Kalau kita ada sijil penyertaan pertandingan. Walaupun tak menang, kita sertai pun boleh dijadikan sebagai bukti. Ini adalah khidmat kami Kami akan bagi file, kami akan buat file dan bimbing tuan-puan macam mana. Dan aplikasi pun kami bimbing. Macam cara bimbingan tu, kami akan buat 4 kali bengkel sebulan sekali selama sejam dengan kaedah Zoom aja. Tu yang pertama. Yang kedua, ada orang tanya, lepas bengkel tu kami akan ada bengkel, akan ada bimbingan berterusan. Kami akan hello hello tuan-puan sampai lulus sampai lulus. Kalau contoh tuan-puan kata tuan punya proses memohon sampai lulus tu mungkin makan masa setahun contohlah. Sampai lulus kami akan bimbing. Kalau nak tanya kami WhatsApp, nak email kami semua boleh, tak ada masalah.
Ni selepas bengkel bimbingan Kemudian kami juga akan belikan dokumen. Macam saya kata tadi, dokumen tu dia kena beli berkerajaan. Dan kami akan nilai kelayakan tuan-puan sama ada layak ke tak. Pasal kat ni, kalau katakan ada yang nak semak dulu, nak tengok layak ke tak, mohon tak mau nanti membazir duit, boleh bayar dulu commitment fee pada kami supaya kami akan bantu nilai sama layak ke tidak sebenarnya. Dan dokumen tu memang dokumen yang kami beli tu biasanya dalam bahasa Inggeris. Jadi kami bantu tuan-puan untuk terjemahkan. Dan kami juga akan tempat tuan kita bimbing macam mana buat semua dokumen, kami akan semak dokumen tu betul ke tak betul. Kami punya jurulatih memang bertauliah dan ada pengalaman. Dan kemudian baru ada hujung tu bila dah kami dah perhati, barulah kami daftarkan di JPK. Baru di hujung tu baru daftar. Bukan kami daftar dulu baru buat. Kami dah buat semua proses. Kami dah puas hati tuan-puan punya dokumen apa, tuan-puan main layak. Mana kami boleh confirm bahawa almost 95%, almost kata kita kata nearly 100% tuan-puan memang tak ada masalah. Barulah kami daftarkan di JPK. Ni yang saya cakap ni. Ni yang modul dia. Dia memang setiap modul tu kalau tuan nak baca, nak beli sini pun boleh, tak ada masalah. Dia memang beratus muka surat. Dia dinamakan NOS. Dia bukan NOS hidung NOS. National Occupational Skill Standard. Ataupun bahasa orang kampung bahasa kita modul. Dia memang beratus muka surat. Dalam dia macam mana rupa dia? Tuan-puan tengok, dalam dia macam ni tuan-puan. Memang pening. Dah lah beratus muka surat. Dalam dia pula macam ni. Bahasa Inggeris lagi. Memang susah untuk baca sebenarnya. Dan kemudian daripada kita baca tu pula, kita kena isi ni sebenarnya. Kalau ni kalau buat sendiri kena isi ni. Dia fikir akan bagi borang ni. Tuan-puan akan isi sendiri. Akan baca nos dan kemudian pandai-pandailah untuk isi sendiri. Tapi dengan kami, kalau tuan-puan tengok, kami dah sediakan, kami dah belikan nos, kami dah bacakan nos tu dan kami dah sediakan. Daripada kosong tadi yang saya tunjuk tu, kami dah sedia, kami dah translate dan kami dah sediakan untuk tuan-puan gunakan. Jadi dalam bengkel tu kami akan ajar cara gunakan aja borang ni macam mana. Yang lain tuan-puan tak perlu risau. Memang kami dah dalam perkhidmatan kami dah sediakan. Dan kemudian kami akan ajar pula tuan-puan macam mana nak isi senarai kod bukti tu macam mana cara dia. Semua kami dah ada. Kalau LPKT pun tuan-puan, atau saya kata yang kertas kerja tadi, ni salah satu dari muka, ni abstrak ni salah satu daripada kandungan dia. Yang mana kami pun akan bimbing macam mana buat LPKT tu. Step by step. Kami akan semak semua sampailah tuan-puan boleh buat dan tak ada masalah. Ni catat alih Catat alih jika tuan-puan hendak melalui kami. Pertama, daftar dulu. Sama ada tuan-puan nak daftar kepada kami, terus pun boleh. Sama ada nak bagi commitment fee untuk semak sama tuan-puan layak pun boleh, tak ada masalah. Kami akan adakan sesi bimbingan. Yang saya kat beli selama sebulan sekali, sebanyak 4 kali. Dan kami akan pastikan dokumen tuan-puan lengkap. Bila dah lengkap tu, barulah kami akan daftar. Kami akan advise tuan-puan untuk daftar dekat kementerian.
Lepas daftar kat kementerian, barulah pegawai yang 2 orang tu, yang saya cakap tadi, akan nilai tuan-puan punya dokumen semua. Dan lepas lulus, dia orang akan sign satu borang dan kemudian dia akan bagi sijil dalam sistem. Macam tu je catat alih dia. Mudah sangat. Dari segi kewangan pula. Mungkin ada yang tertanya macam mana cara apa semua. Dia cara kewangan ni dia sebenarnya ada kita panggil dua bayaran ya. Ni tak ada hidden cost. Ni semua cost yang sebenar. Dia ada bayaran JPK. Bayaran JPK ni dia mengikut tahap. Saya akan terangkan dia untuk tahap tu macam mana cara dia. Dia ikut tahap 300 untuk SKM satu. Dia kalau SKM 1, 2, 3 dia ada 3 tahap. Kalau yang bermula dengan satu dia akan bayar 3 tahap. 300 bagi 3. Dan untuk DKM pula 800. Ini adalah bayaran JPK. Dan ada bayaran untuk bimbingan kami. Ni ada yang tanya. Apa pula berbeza? Ni bukan saya tetapkan, ni JPK tetapkan ya. Dia akan mengikut cakap, akan mengikut tahap. Jadi, lepas tu kalau ada yang macam yang kami buat biasanya, banyak sekarang dia mula tahap 2, kemudian tahap 3. Tu sebab 1,100. Tapi ada juga bidang yang hanya dia tahap 1, 2 tak ada, dia terus tahap 3. Dia tahap 3 dan juga DKM, dia hanya 800. Dia macam ni ni penerangan dia. Yang tuan-puan semua boleh nampak. Dia bila SKM dia ada tahap-tahap. Jadi bayaran tu ikut tahap yang tuan-puan mohon. Jadi ada bidang dia mengikut bidang. Ada bidang dia akan bermula dengan satu, lepas tu dua, lepas tu tiga, lepas tu empat. Maknanya tuan-puan boleh baca kalau dia 3 tahap, mana 300 kali 3. Lepas tu baru bayar DKM pula. Tapi kalau yang untung kalau orang tu tahap satu, dua tak ada, dia terus tahap 3. Contoh macam Diploma in Industrial contohnya. Kan dia tak di tahap satu, tahap 2. Dia terus tahap 3. Kemudian tahap 4. Mana dia akan bayar tahap 3 300, dia akan bayar tahap 4 500, mana 800 saja. Kalau ada bidang contohnya bidang kulineri contohlah. Dia bermula dengan tahap 2, tahap 1 tak ada. Tahap 2 3. Maknanya 300, 300, 600. Campur dengan tahap 4, 500. Jadi 1,100. Itu ada penerangan dia, cara kiraan dia. Bezanya, saya kena menyatakan beza sebelum saya beri detail tentang bayaran kita orang. Saya akan nyatakan beza antara program kami ni dengan belajar. Kalau program kami tak ada ujian, tak ada kelas. Kan? Tapi kalau masuk kolej belajar tu, kalau tuan-tuan tahu memang wajib. Memang wajib. Dan masa dia buat macam cakap tadi, ni masa yang sebelum ni sebenarnya. Kalau PPKK yang kami punya program ni, dia mungkin akan memakan masa dalam 1.5 tahun sampai diploma. Sebab sekarang ni tak boleh mohon serentak. Dia kena mohon satu-satu. Tapi kalau kolej atau universiti yang belajar tu adalah anak kita, kadang bertahun-tahun belajar, barulah dapat diploma. Lulus ni insya-Allah kami jamin. Kalau ikut semua bimbingan kami, buat semua ikut disiplin, insya-Allah dengan Allah punya keizinan, ah kita boleh bagi satu jaminan untuk lulus dengan syarat tuan-puan ikuti bimbingan kami dengan betul, disiplin dan buat dokumen tu dengan apa yang kami ajarkan insya-Allah. Tapi kalau kolej, sebenarnya kolej sini tak ada jaminan. Dia jamin samalah dia ah, lulus ke gagal ke, dia sebenarnya bergantung kepada individu tu dan juga kadang-kadang ada juga kolej yang bila kita masuk kemudian tiba-tiba tak ada pun ada juga kan. Dan bayaran kos pembelajaran ni, bayaran kos kami ni sangat minimum.
Kalau masuk kolej memang beribu-ribu. Tu belum masuk dengan kos tempat tinggal, kos sara hidup, logistik dan kos buku. Kan? Macam kami tak ada langsung kos-kos tu. Berapa mas kahwin dia? Ni aja. Kalau saya cakap tadi, untuk JPK tu bayaran dia 800 ataupun 1,100 ikut kepada tahap bidang masing-masing dan tahap masing-masing. Dan harga kita, harga biasa yang di luar, harga biasa yang kita panggil kebangsaan yang kami kenakan biasa 5,000. Ni adalah kemudian kalau harga bimbingan luar. Bimbingan luar ni masuk kami dah sebir dekat luar harga dia yang online buat. Biasanya lebih mahal. Biasanya 8,000. Kalau belajar lagi berpuluh ribu, ada yang berpuluh ribu, ada yang beratus ribu pun ada. Tapi kami, macam kami ni walaupun harga biasa 5,000, tapi kami ada bagi harga special hanyalah 3,000 saja. Jadi tuan-puan boleh campurkan 3,000 tu dengan JPK punya bayaran. Bawah tu ada total dia. Okey, kaedah bayar. Ada dua kaedah yang kami akan tunjukkan ada dua kaedah. Yang pertama adalah ansuran. Bukan kami minta selepuk Akan ada ansuran iaitu pertama deposit. Deposit ni sama ada tuan-puan nak daftar terus pun boleh, tuan-puan nak jadikan commitment fee pun boleh. Kan? Yang ni kena bayar segera untuk dapat harga yang saya cakap tadi. Harga yang special tu. Kan? Harga promosi. Kemudian akan ada bengkel bimbingan. Sebelum bengkel memang kami akan minta bayar 700. Dia macam tu. Maknanya tuan-puan hanya daftar 200. Kemudian bila nak bengkel nanti barulah bayar kami 700. Kemudian bila lepas bengkel tu, kalau lepas bengkel mungkin makan masa 2-3 bulan. Bila dokumen dah lengkap, barulah buat bayaran kepada JPK pula. Dia bukan selepuk kan. Kalau ada yang fikir, alamak, selepuk nak raya ni, banyak nak bayar ni. Tak ada selepuk maknanya. Mungkin katakan tuan puan bayar deposit sekarang, mungkin lepas raya nanti, barulah kami akan memulakan bengkel. Tuan puan dah dapat file, kan dah bersedia, mungkin dah agak selesa. Pasal bengkel ni biasanya malam. Biasanya kami buat malam. Kalau puasa ni kan tarawih malam kan kami akan buat malam. Jadi mungkin kami akan anjurkan bengkel tu bermula lepas raya. Jadi lepas raya lah baru bermula bayar 700 tu. Kemudian dah habis bengkel tu, bengkel 4 kali contohlah. Lepas raya bulan 4, bulan 5, 6, 7. Mungkin bulan 8, 9, 10. Mungkin bulan 10 barulah tuan-puan bayar untuk pendaftaran JPK. Itu pun kalau dokumen tuan-puan dah lengkap sepenuhnya. Itu yang pertama cara bayaran. Ini juga saya kena maklumkan pada tuan-puan. Yang 200 tu untuk dapat harga special dan bayaran ansuran yang saya cakap tadi. Kena bayar sebelum malam besok. Sebelum 9 malam besok yang 200 tu. Untuk dapat harga special dan bayaran ansuran. Kalau lepas tu mungkin kena bayar harga yang biasa yang sejuk 5,000 dan tak ada ansuran. Untuk dapat harga special kami dan bayaran ansuran, kena bayar commitment fee ataupun deposit sebelum 9 malam besok ke akaun yang saya tunjukkan ni. Okey, kedua, ni adalah juga yang menarik dana HRTF sebab mungkin tuan-puan bekerja dengan company yang mencarum dengan HRDC ataupun HRD sekarang dulu HRDF. Tapi dana ni yang saya kena beritahu dia boleh digunakan kalau tuan-puan berkelompok. Kalau seorang-seorang mungkin payah sebab kita akan kira berkelompok mungkin 5-6 orang ataupun 10 orang ke barulah kita boleh gunakan dana tu. Kalau seorang mungkin tuan-puan tak berbaloi.
Dan mungkin company tak menggunakan dana dia. Macam ni adalah contoh contoh yang kami pernah buat. Kalau tuan pun tengok kan. Dia boleh ditrain di bawah dana HRD Corp, tapi dengan syarat kita kena buat kaedah training. Pasal kalau macam contoh konsultasi dia tak akan iktiraf. Kita kena buat buat 2 hari training dan kita akan boleh claim dengan HRDF. Ni memang kami pernah anjurkan dengan satu kilang dulu. Memang kami gunakan dana ni untuk program-program sebegini. Tak ada masalah. Okey, kemudian yang terakhir kami just tunjukkan testimoni pengalaman kita menganjurkan program PPKK ni. Ni adalah NGO yang kami pernah kerjasama. Contoh, kalau dulu ada SEDIC ataupun di bawah India. Ni India dia ada di bawah JPM dia ada satu badan yang menjaga dia orang. Kami pernah dulu dapat dana apa itu. Kita ada SEDIC, kita juga buat dengan MARA, KEMAS, Majlis Belia Johor, Majlis Belia Malaysia. Ya, marah. Tuan-tuan boleh nampak sini. Semua yang saya nyatakan ni, kan kami memang pernah ada pengalaman kerjasama buat. Tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tengok ni adalah pengalaman kita dulu memang kita actively buat dengan kemas contoh. Sampai kemas selatan tu ada 70 orang. Dengan kemas tengah ada 90 orang. Sampai ke Terengganu. Pengasuhan dengan Kak Terengganu. Dengan Belia India. Pasal benda ni adalah semua rakyat Malaysia. Dia tak ada resis Semua rakyat Malaysia. Sama Cina ke India ke semua boleh. Kami adakan dengan Puteri UMNO pun pernah. Dululah kami pergi ke Terengganu. Pergi kami ke seluruh Malaysia dengan Puteri UMNO. Kalau yang Johor tadi, yang macam bawah yang Malibia Johor, kami cover seluruh Johor. Saya dulu memang pergi setiap penjuru Johor tu kami buat dengan belia-belia untuk Johor. Kami juga pernah buat dengan MARA, usaha MARA yang ada pengalaman niaga. Contoh kami pernah buat yang ada yang banyak yang membayar sendiri dan ada yang tajaan. Contoh macam tajaan kami pernah buat dengan Melaka, dia taja ada masa tu ada tak ramai. Tapi pasal tak ramai yang tahu, ada dalam 10 orang yang bidang spa. Diorang semua dah lulus alhamdulillah. Jadi Mara pun sebenarnya sebelum ni ada taja bergantung pada Mara kalau dia ada bajet dan pegawai berani buat, dia memang boleh buat, tak ada masalah. Ni kami buat dengan sekolah Henry Geni. Yang ni yang pelik sebab dia orang ni tak ada SKM sebenarnya. Tak ada SKM. Tapi mengajar budak-budak bidang SKM. Sebab dia ni kerajaan agaknya. Mungkin kerajaan untuk mata sama kerajaan. Dia ni adalah pengalaman kita. Ni kilang yang kami buat. Ni kilang Panasonic yang ada di Melaka. Nampak tak? Semua ni kau nampak tu beruban tu. Dah tua kan. Jadi ni semua yang ada pengalaman. Kilang ni memang gunakan dana HRDF. Kita pernah buat. Ni ada juga yang mohon ustaz ni di diploma bidang umrah dan mutawif. Dia datang ke pejabat kami untuk bimbingan. Yang ni orang Melaka, sebab tu kami boleh buat sesi berjumpa. Ni juga ni bidang khidmat komuniti. Yang ni pun dah lulus. Yang lelaki ni dia biasa dengan NGO yang bagi bantuan banjir, bantuan pelbagai, semua. Bila orang ada bencana, dia pergi. Ni dia tunjuk kami, dia jumpa dengan pegawai dia. Yang ni pula adalah dia ada restoran, dia minta kita datang untuk bimbing. Kami pergi ke restoran dia dan kami adakan bimbingan. Yang ni agak tadi, yang ni bidang spa. Nampak tak dia dengan pegawai dia. Dia berjumpa dengan pegawai dia. Dia tunjukkan semua.
Mana juga jumpa pegawai seorang-seorang akan, walaupun ramai tapi seorang-seorang akan jumpa pegawai mereka. Yang ni pula adalah masa mereka present. Masa mereka buat presentation kepada pegawai-pegawai dia. Nampak tak? Dia orang semua dah lulus. Alhamdulillah ni sebahagian lah ah, yang lain dah balik saya rasa. Jadi dengan pegawai dia nampak tak? Dia dapat sijil peratusan, dia tunjukkan borang kelulusan dia dan gambar dia bersama dengan pegawai. Ni yang pernah kami buat sebelum ni. Dengan yang ni semua belia Johor. Kan ada yang ada bengkel, ada yang berniaga, ada yang supervisor kilang. Yang kilang ni dia unik sebab dia walaupun kerja kilang tapi dia ni supervisor dan dia dah sampai ke Jepun sebenarnya. Dan juga ada yang syarikat sendiri pun ada yang memang pernah kerja kerani bertahun-tahun, pemohon dengan kami alhamdulillah. Ni semua dah lulus alhamdulillah. Ni kami pun sebenarnya ada bincang sebelum ni dengan ada dinamakan Persatuan Alumni Sijil Kemahiran Malaysia yang masa tu dia ada bercadang untuk mengadakan convocation sebab kami ni kami memang bercadang untuk tuan puan naik ke pentas untuk mengikuti konvo. Konvo tu biar rasalah macam mana anak-anak kita naik konvo, sebab konvo naik pentas kan. Walaupun konvo ni sekarang tadika pun ada konvo, tapi ni konvo untuk orang dewasa. Macam ni lah. Kalau tuan puan nampak konvo yang pernah kami laksanakan kan dengan student kami naik pentas, ada skor semua. Sama macam budak belajar sebenarnya. Ni yang kami anjurkan. Yang ni pula adalah yang JPK anjurkan. Lagi ramai, nampak tak? Pasal masa tu COVID, dan dia orang tak buat. Dia pergi campurkan beberapa tahun untuk mengadakan konvo macam ni. Konvo. Jadi kenapa you all kena ikuti bimbingan kami? Sebab pertamanya kami insya Allah boleh bagi jaminan untuk you all lulus dengan syarat you all ikut bimbingan kami dan berdisiplin dalam membuat dokumen. Kami juga sebelum mohon kami buat bimbingan berterusan sampai lulus. Tu yang kedua. Yang ketiga, kos kami pun kalau you all tengok tadi kos kami amat murah. Ada ansuran lagi. Jadi tak membebankan you all sebenarnya. Dan masa pula memang sangat singkat. Tak adalah bertahun-tahun. Mungkin sekarang ni makan masa setahun setengah aja. Untuk sampai diploma tu pun tak ada kelas. Tak ada, bukan setahun setengah ni you all kena setiap hari kena ikuti kelas. Setahun setengah tu adalah proses. Mana dia tak ada kelas, dia tak ada exam. Jadi you all kena hanya buat dokumen. Kalau orang bekerja pun tak ganggu langsung you all punya kerja. Jadi hanya buat dokumen, kami semak, jumpa pegawai nilai, lepas tu alhamdulillah dalam tempoh tu insya-Allah kalau semua ikuti apa yang kami ajarkan semasa apa namanya program ni ikut, insya-Allah lulus tak ada masalah. Saya rasa tu aja. Okey, ni yang mana yang tak ada nombor saya boleh ambil nombor saya. Ni nombor saya yang untuk dihubungi. Jadi saya matikan, saya stop share dulu. Kalau ada, katakan ada yang nak bertanya, boleh tanya saya sekarang. Kalau sama ada nak bertanya saya sekarang pun boleh. Kalau segan, kalau mungkin nak PM saya personal lepas ni pun boleh. Tak ada masalah. Saya stop share dulu eh. Okey, ada siapa yang nak bertanya tak? Okey, Pak. Terima kasih, terima kasih. Ada siapa yang nak bertanya, kalau ada yang tak faham ke atau ada soalan-soalan yang nak tanya, boleh tanya saya sekarang. Alhamdulillah. Tak ada masalah. Masih ada yang nak bertanya tak?
Kalau semua faham, mungkin saya tak perlu panjang lagi. Saya tamatkan saja sesi ini. Nanti kalau ada yang nak bertanya, boleh tanya saya secara personal. Tak ada masalah. Okey, Tuan Adam. Bagus jelas. Tuan Adam, kan? Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya ulang balik. Kalau ada yang berminat just bayar 200 pada kami sebelum 9 malam besok kepada akaun kami untuk menyatakan bahawa you all minat nak ikuti bengkel bimbingan kami. Mana bayaran tu sama saya cakap ni sama ada sebagai deposit ataupun mungkin tak ada bidang yang saya cakap tadi mungkin nak minta saya semak, saya tengok layak ke tak kan. Pun boleh, tak ada masalah. Jadi kalau ada yang mungkin rasanya minat dan nak ikuti, mohon untuk dapatkan harga yang saya beritahu tadi, harga promosi dan juga ansuran yang saya beritahu tadi, mohon sebelum malam besok buat bayaran. Saya rasa tu aja. Saya ucap terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.